Hello semua, saya Mr. Tiba. Saya akan interview watak Waiz dulu. Wih. Hello Waiz. Kenapa kamu ajak saya sampai sini? Hehe, dah memang hari ni Q&A kau. Dah, jom kita mula. Komen pertama daripada Syarizal bin Masri. Minuman kegemaran sirap Bandung. Bila buat animasi? Q&A ni juga kan animasi. Waiz kenal sesiapa tak? Maksud soalan kedua daripada HM0 Animation. Soalan, suka makan nasi guna kicap atau tak? Suka makan nasi pakai kicap. Selain tu aku pernah campur kicap dengan bubur. Ush, lain macam selera kamu. Alah, nama pun selera moden. 24 jam kemudian selepas bercerita. Aduh, lama sangat dia bercerita ni. Komen kedua pun belum lepas lagi. Itulah saya nak ceritakan. Akhirnya dah boleh mula juga. Selalu pergi sekolah naik apa? Naik kereta. Kalau pergi jalan-jalan suka terbang atau berenang. Tu je. Assalamualaikum. Naik kereta. Komen ketiga daripada Fato 9496. Waiz Oce lahir bila? Tahun lahir sama dengan kereta. Waiz ada sahabat non-Muslim ke? Ada. Kod dekat Roblox. Tunjuk Oce Waiz tanpa pakai topi. Ni lah muka Waiz tanpa topi. Soalan keempat daripada Mala Animasi. Adakah anda wibu? Saya bukan wibu. Ada awek? Nope. Soalan kelima daripada Ayah Game Rikmal Barun. Q&A. Mana dapat nama Waiz? Nama aku diambil oleh nama betul kreator aku. Bila nak face reveal? Mungkin masa 10,000 sub kot. Apa sal kulit kau putih dan bukannya pink? Bagi simple. Soalan terakhir daripada X Jamal 322. Waiz jalan-jalan dari mana? Baru je saya jalan-jalan dari backroom. Lepas tu kena teleport dengan Mr. Tiba. Itu sahaja Q&A kali ini. Semoga bermanfaat. Bye.